Jujur aku cakap memang aku sayang dia. Memang sayang sangat. Dia pun baik, perempuan yang sangat baik. Dia jaga aku, dia banyak nasihatkan aku. Tapi kadang tu ada benda yang dia tak boleh nak faham aku. Benda yang sangat sulit untuk dia nak faham aku. So aku rasa aku tak layak untuk dia. Aku tak ada curang dengan dia. Aku setia dengan dia. Pagi petang aku kerja. Aku kerja pun salah, aku tak kerja pun salah. Saya ni sebenarnya nak hubungan yang appreciate each other. Okay? Yang tak ada masalah langsung lah kalau bertunang ke apa ke. Tapi bila jadi macam ni, family salahkan saya, family ingat saya yang masalah. Tapi sebenarnya tak. Sekarang ni saya datang sini untuk bongkarkan segalanya. Apa yang dia dah buat belakang saya, yang saya dah tahu sebenarnya. Sekarang ni, saya datang sini hanyalah untuk buktikan siapa yang salah. Assalamualaikum, kami daripada BGTV. Baby. So bertemu lagi dalam episod yang kedua ni. Alhamdulillah. Episod Syukur kita dapat sambutan yang agak baik kan. Agak baik, alhamdulillah. Sebab ini adalah first showcase kita kan. So kita dapat sambutan yang baik. Alhamdulillah, terima kasih kat korang. Cuma kita ada satu announcement ni. Kepada mereka yang screen record, yang dah post kat TikTok tu, janganlah tak mention kita punya show ni dekat mana nak tengok. Tak susah, BGTV je. BGTV dekat YouTube saja. So korang TikTok, kalau korang nak screen record, korang nak engagement ke apa ke boleh kan, tak ada masalah. Cuma TikTok BGTV, Instagram BGTV, semua sama je. Betul. Sebelum kita lupa, kita nak berterima kasih dulu ni kepada mereka yang menyokong kita punya show Be Honest, iaitu first kali thank you so much kepada 4Kiosk dan juga thank you so much kepada Swish Spot, and manakala thank you so much kepada venue dan juga everything B-Snack, and ramai banyak kalau ikut support kita kan. Betul. Selain daripada itu, kita ada juga Swish Spot. Di mana Swish Spot ni dia ada pelbagai jenis spot. Dia ada Swish Spot, dia ada Vopot, dia ada M6 Pot. So korang boleh dapatkan dekat mana-mana kedai. Swish Spot ada apa panggil apa tu ni? Kalau dia distribute. Swish Spot dia ada distribute dekat mana-mana kedai dekat Malaysia ni. Jangan risau. And tanpa kita melengahkan masa ni, untuk episod yang lepas kita boleh nampak yang pasangan yang chaos. And diorang pun macam yang tu tak boleh terima. Yang ni nak juga. Nak bagi tahu ending dia macam mana? Nah, ending dia still tak ada apa. Tak ada apa jalan. Habis. Ibarat macam tepuk tangan sebelah. Tanpa melengahkan masa ni. Tapi sebelum melengahkan masa, kita kena borak dulu dek. Last week punya cerita macam mana? Last week punya cerita agak menyayat hati kalau dalam kamus Dewan Peribahasa. Tapi kalau korang tengok video kami tu kan, kita agak macam awkward sikit lah kan. Betul. Ini first episode. Yes, and kita boleh nampak ni bahawasanya tak semua hubungan yang boleh recover. Senang cerita. Yang paling sedih sekali takkanlah sebab kau dah cacat, terus tinggal. Betul. Tapi tak boleh nak buat apa tu, sebab masing-masing kalau kita tengok based on comment pun, masing-masing ada dia punya pendapat sendiri. Ada yang sokong perempuan tu, ada yang sokong lelaki ni, and tak tahu nak cakap macam mana. So kita kalau kau? Kalau aku, of course aku kesian lagi tu. Takkan. Tapi dalam masa sama kita fikir logik. Sometimes diorang ada pilihan hidup diorang. Tapi wallahualam kita doakan yang terbaik supaya diorang tu boleh recover lah. Kita tutup buku dah. Kita tutup buku tu, and sekarang ni episod yang kedua ni kita bagi sikit lah introduction dia. Boleh. Yang mana episod kedua. Sebelum tu, pada korang, kalau korang nak join kita punya showcase ni, korang boleh DM dekat IG kami. Betul. Ataupun dekat TikTok kami. Nanti akan ada admin kami akan reply dekat. Betul. And kami mengharapkan kalau korang ada tak puas hati dengan kawan korang ke whatever, datang pada show ni. Boleh. And kita boleh communicate each other. And kepada tanpa melengahkan masa sekali lagi ni. Ni boleh. And this time untuk episod yang kedua ni still lagi pasangan. Betul. Still lagi soal orang kata apa, perhubungan antara lelaki dan juga perempuan. Cuma kita tak tahu this time ni apa secara detail dia. Aku nak leak sikit ni. Leak sikit. Diorang tadi datang muka dua-dua agak ketat. Betul. Agak menakutkan. Tapi itulah, kita tak tahu ending dia macam mana. Cerita dia macam mana? Sampai tim kita pun terpaksa asingkan supaya kita tak nak ada apa-apa argument dekat behind the scene kita. And untuk cerita kali ni dia melibatkan seorang lelaki yang curang. Katanya. Kita tak tahu lagi. Kejap lagi kita akan tahu. So, teruskan lah. Kita teruskan. And let's go. Kita perkenalkan dulu kita punya tetamu khas kita pada hari ni. And kepada yang pertama kita perkenalkan seorang perempuan
daripada negeri mana kita tak tahu. Kita boleh tanya dia dulu. Nak aku interview dia dulu ke sikit? Okey, Assalamualaikum Cik Puan. Dengar suara saya? Okey, first kali kita nak awak introduce dulu nama, umur, daripada negeri mana? Assalamualaikum. Salam. Nama saya Jasmine. Umur saya 31 tahun. Saya dari Terengganu. Terengganu. Okey, thank you so much Jasmine. So, kita nak introduce lah kita punya tetamu lelaki kita. Assalamualaikum. Boleh tak kenalkan nama, umur, daripada negeri mana? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Farhan. Saya berumur 28 tahun. Stay Ampang. Stay Ampang. Jadi Terengganu, Ampang memang satu frekuensi juga walaupun negeri yang berlainan ni. Cuma hari ni kita dah ada kita punya tetamu berduaan kat sini. Kita nak start daripada mana ni? Sebab sekarang ni ada gangguan sikit. Minta maaf ya guys kalau anda kata kita tak apa berjelas sangat sebab dekat luar tengah hujan lebat. Jadi kita nak bagi tahu kat korang awal-awal supaya korang faham lah kita punya situation sekarang ni. And tanpa melengahkan masa lagi. Betul. Saya nak tanya dulu, bagi saya jalan dulu ni. So saya nak tanya, siapa nama tadi saya lupa? Jasmine. Okey, Jasmine. Okey, Jasmine. Awak tahu tak kenapa awak ada kat sini? Tahu? Tahu? Okey, boleh tak awak intro dulu antara perhubungan awak dengan partner sebelah? Partner saya adalah tunang saya. Kalau boleh cakap kuat sikit Beliau adalah tunang saya dan kami sudah bertunang 5 bulan dan ada perubahan kepada dia dari dalam diri dia selepas bertunang dengan saya. Dan saya nak tahu apa masalah dia sehinggakan dia berubah sikap dia kepada saya dari selepas bertunang daripada sebelum bertunang dan selepas bertunang. Maksudnya kat sini awak nak tahu kenapa dia punya attitude berubah. Okey, kita nak tahu daripada start sana kan? Betul. So, Assalamualaikum Cik Farhan. Assalam. Boleh tak awak tahu tak kenapa awak kat sini hari ni? Tahu. So, boleh tak awak cerita sikit macam mana hubungan awak dengan siapa nama tadi? Jasmine. So far hubungan saya ni okey je, tak ada apa masalah. Cuma lately ni kita orang baru je bertunang. So saya sebagai lelaki nak jadi ketua keluarga, so saya kena struggle untuk cari duit. So saya akan busy. Normal lah kita akan busy kan cari duit. So benda tu menjadi masalah untuk dia. Saya tak tahu kenapa. Masalah? Masalah. Boleh tak Jasmine bagi tahu apa masalah Jasmine kalau dia busy cari duit kan? Patutnya awak kena happy lah dia cari duit. Okey, saya nak tanya. Masa first kita couple dulu kan, awak banyak sangat bagi masa dekat saya. Banyak attention, layanan, macam awak perlukan saya. Awak tak pernah cakap awak busy. Sentiasa ada masa untuk saya. Tapi sekarang, kenapa makin jauh sangat. Sangat jauh. Min, kau kena faham. Aku ni anak sulung tau tak? Aku anak sulung, kita pun plan nak kahwin. Aku nak kena uruskan family aku. Kau ingat aku tak stres ke? Okey lah. Itu bukan alasan lah Farhan. Bukan alasan tu. Kalau betul awak nak semua ni, awak boleh je bahagikan masa kan? Apa benda yang tak boleh? Masa mula-mula aku dulu dah cakap boleh aku je. Kerja. Kau tahu aku kerja kan? Kerja apa sangat? Sampai busy. Busy 24 jam. Kadang-kadang 5 hari awak senyap. Kenapa sampai 5 hari? Awak rasa okey ke untuk saya dekat posisi yang macam ni? Kau relax boleh tak? Saya dah lama sabar tau dengan awak. Masalah kau apa sekarang ni? Apa saya point tunang kau? tau. Saya tunang. Tunang awak, bukan girlfriend. Bukan. Okay. Aku tanya point kau apa dekat aku? Kenapa berubah sampai macam ni? Aku dah cakap tadi, aku kerja. Sampai 5 hari senyap ke? Kau tahu ke tak aku kerja apa ni? Dulu boleh je. Dulu tu masa kita couple, Min. Sekarang kita dah masuk fasa lain. Aku nak jadikan kau isteri aku. Dulu masa aku tak kerja, kau bising cakap aku tak kerja. Sekarang aku kerja, aku bising, kau bising lagi. Kau nak apa sebenarnya? Cakap macam kau tu perfect sangat. Awak ingat saya tak tahu ke? Dekat IG. Apa benda? Awak Apa dekat benda IG yang kau tahu? Apa benda yang kau tahu? Duk send emoji. Aku pagi sampai petang aku kerja. Aku sambung malam. Aku fokus cari duit. Aku tak ada masa lah nak keluar dengan perempuan ke nak curang ke apa, Min. Tolong lah. Okey, jap Fan. Saya ada persoalan berdasarkan statement yang dikeluarkan oleh Jasmine. Emoji apa tu? Boleh explain sikit lah emoji apa? Emoji apa bro? Aku tak faham lah dia cakap. Kau tanya dia balik lah. Emoji apa Jasmine? Boleh Jasmine explain sikit? Dekat IG, awak send emoji apa dekat someone? Awak cakap apa? Sibuk sangat kan? Orang lain boleh je. Kenapa saya tak boleh? Oh, kau nak cakap pasal DM kat IG lah. Pasal dekat tu social je. media. Semua ada tu TikTok kawan-kawan semua. aku lah, Min.
Aku tak pernah jumpa pun. Kau tak payah nak over sangat lah. Kau ingat kau tak tahu ke? Ha? Habis kau tu? Kadang-kadang kan call pun tak angkat. Ha? Engage. Reply text apa lagi? Lambat. Pagi saya text, malam baru balas. Aku dah cakap kan aku kerja. Kau faham bahasa ke tak sebenarnya ni? Okay, fine. Habis tu kau Kerja, kau kat DM macam kau tak pernah reply pula chat lagi. Macam lah aku ni tak kerja. Aku tak kerja ke? Lepas tu aku tak kerja. Okay, kejap Farhan dengan Jasmine, boleh tak kita slow down dulu ni? Kita slow down. Sebab kita baru-baru start Dua-dua dah start. Baran sikit ni. Okay, Jasmine. Kita start dengan Jasmine dulu. Boleh. Okay, Jasmine. Boleh tak awak luah lagi apa yang benda yang tak kena bagi awak dalam hubungan awak sekarang ni? Sebab kita orang nak tahu juga like apa the main problem sekarang. Saya tak nak dia buat saya macam orang bodoh. Aku buat apa, Min? Dia buat saya macam tunggul. Aku macam buat saya gila apa? Aku keluar dengan perempuan lain ke? Tak ada tunang. Aku tanya kau, Saya aku ada keluar perempuan lain ke? Tenang. Ada kau nampak aku keluar perempuan lain? Ada? Ada ke? Ada. Aku tanya kau. Ada Nak bukti? mengaku ke? Nak mengaku ke tak? Kau nak aku mengaku apa? Aku keluar dengan lelaki lah siot. Lelaki. Sekejap. Sebelum tu sekejap Farhan, boleh tahu tak? Dalam satu hari tu awak tak ada call dia ke, WhatsApp dia ke? Ada bro. Aku cakap aku nak keluar kerja, aku bagi tahu aku nak keluar kerja. Dia Tidak. tahu aku rider Grab bro. Kau ingat Waktu gaji tak rider ni flexible. banyak sangat ke? So aku kena pulun lah. Jadi Jasmine kat sini kita boleh nampak yang dia sebenarnya cuba nak cari pendapatan untuk hidup dia dan juga mungkin future dia. Kau ingat gaji aku banyak macam kau ke? Ha? Tiap bulan 3-4 ribu. At least jangan sampai 5 hari. Senyap tu dah kenapa? Make sense? Kalau Pergi aku mana? senyap, aku bagi tahu aku busy. Kau tak boleh faham ke? Aku balik, aku bagi tahu kau kan, aku dah balik, aku nak tidur, aku penat. Kalau betul awak cakap susah payah cari duit nak kahwin, kenapa masa saya duduk bercakap pasal baju sanding, nak kahwin, barang semua, awak selalu macam tak sempat, banyak alasan. Sebab Kau kau tahu buat tak? kontrol Kau lah tahu tak Min. mak saya pun dah start cakap pasal awak. Awak yang tak serius dengan saya. Saya yang tanggung, awak tahu ke? Tanggung apa? Kau ingat kau seorang je lah. Bagi orang lain. Bagi orang lain tu. Kau ingat aku tak serabut kan kau tanya Tenang, aku Jasmine. hari-hari pasal Bagi baju? orang lain tu tak ada apa bagi orang lain. Orang tak faham. Tarik Aku. nafas. Okay. Min, Orang tak faham. Min, kau banyak sangat cakap lah Min. Aku ni laki Min. Aku kena pastikan duit aku ni banyak untuk aku nak sahkan kau, halalkan kau. Farhan. Okay, kita cool jap. Tarik nafas jap, relax. Kita kat sini untuk kita Menyelesaikan communicate. masalah. Kita communicate. Selama ni aku ikut je apa yang kau nak Min. Kau tahu tak nama aku dah blacklist, kau tahu tak? Sebab bapak aku guna nama aku buat loan dia. Aku tak pernah cerita kat kau. Habis tu kenapa kau tak cerita masalah kau? Kalau aku cerita pun kau Mana takkan aku faham. Macam ni lah kau tantrum. Okay, jap. Aku tantrum sebab kau. Okay, tak nafas dulu, relax. Okay, Farhan, boleh bagi detail sikit tak? Maksudnya, ayah awak guna nama awak and blacklist, and sekarang ni awak tengah nak cari duit untuk bayar balik ke atau nak buat apa? Okay, aku cakap jujur aku sebenarnya memang tengah struggle. Aku tak cukup duit pun sebenarnya nak kahwin. So bila bapak aku dah guna nama aku buat loan, blacklist, aku nak pinjam duit macam mana bro? Sakit lah aku. Aku tak pernah cerita kat dia lah. Dia tak pernah tahu lah aku punya susah macam mana. So Sebab tu sekarang saya ni benci Yang awak. kau tahu tanya bila nak pergi cek baju. Farhan, sekarang ni proses awak tengah nak bayar hutang balik lah. Ya. Betul. Tapi awak tak pernah curang dengan dia? Macam aku cakap tadi bro, aku tak pernah keluar dengan perempuan pun. Sebab tu saya benci awak handle masalah awak. Macam mana awak nak jadi ketua keluarga? Kalau macam ni pun awak tak boleh nak handle. Tapi make sense kat bro, sepatutnya kau kena share kat dia supaya dia pun tahu kan. Kalau aku bagi tahu pun dia macam ni bro. Dia soalkan aku balik. Kau tengok dia cakap apa? Awak kata saya yang paling awak sayang. Tapi kenapa sekarang dah berubah? Orang tak faham, tahu tak? Kau faham aku ke? Pasal hutang blacklist tu, saya tak tahu pun masalah awak. Awak tak share pun dengan saya. Awak buat saya ni bukan satu-satunya orang yang penting untuk awak. Kalau saya ni penting, dah lama awak share dengan saya lah. Hey! Tenang. Saya bukan nak jadi queen control. Saya nak awak jadi lelaki yang bertanggungjawab. Okay, Jasmine, kalau let's say dia bagi tahu pasal dia punya masalah, Jasmine boleh tolong dia ke? InsyaAllah. Dengan diorang kau jawab macam tu. Dengan aku kau jawab macam mana? Dia jawab apa bro?
Lain bro, bukan macam tu lah. Apa yang dia Aku jawab? jawab apa? Ha? Kalau aku tahu masalah kau, insya-Allah aku boleh tolong. Tadi kau cakap Tapi apa? kau Kau tak benci share. kan cara aku handle kan? Kau share dengan siapa? Semua benda aku nak kena handle. Aku tak boleh minta tolong kau ke? Masalah kau sampai aku kau anggap tak penting. Kau cakap macam ni sebab kerja kau lagi bagus daripada aku, Min. Awak ada rahsia apa-apa ke? Aku nak Farhan, rahsia apa? awak ada Aku dah rahsia cakap. apa-apa ke daripada aku dari saya? pagi petang malam aku kerja. Aku nak rahsia apa dengan kau? Kau awak malu ada partner macam saya? Awak malu? Ha? Tak ada kena-kena lah. Apa? Cara awak cakap pun dah tahu. Orang semua cara awak cakap pun dah tahu. Kalau awak betul ikhlas dengan saya, bukan itu jawapan dia. Habis kau nak jawapan macam mana? Kau nak jawapan macam mana? Kau nak aku mengaku benda yang aku tak buat? Macam tu? Kau confirm kau tak pernah curang dengan dia? Tak pernah bro. Jasmine, pernah ke Jasmine ada terniat ke nak keluar dengan lelaki, ataupun Jasmine pernah keluar dengan lelaki ke, kontak ke? Tak pernah sikit pun. Sebab saya sayang tunang saya. Bagi saya ada tunang. Saya takkan layan jantan lain. Aku faham bro, kau penat lah. Kita borak sikit ya. Aku faham kau penat. Cuma aku agak pelik jugalah. Dalam masa 5 hari, sehari lah. Takkan teks pun tak boleh. Kau lari daripada dia sebab apa bro? Sebab kau serabut ke apa? Sebab aku serabut dengan dia bro. Ha, tengok. Apa? Tengok apa? Tu jawapan awak. Kau nak cakap apa? serabut. Kau nak bagi tahu dia orang, kau nak tunjuk orang aku ni laki sial lah. Macam sial. Macam tu. Ha? Kau cakap dengan aku kau serabut. Dengan orang lain okey je. Dengan layan emoji, love semua, okey je. Kenapa dengan aku serabut pula? Itu je ke point kau sebenarnya? Kalau Pasal kau okey, DM aku je takkan ke? jadi macam ni. Farhan, kalau kau okey, aku takkan jadi macam ni. Tenang. Kau jadi macam mana? Apa? Kau cakap aku tantrum kan? Aku tantrum sebab apa? Kau memang tantrum. Kalau ikutkan hati aku nak sangat layan jantan lain. Ha? Kau ingat aku tak ada jantan ke nak kat aku? Kau nak pergi Sebab jantan aku lain, kau fikir pergilah. Sial, aku tak kisahlah. Aku fikir pasal hubungan kita. Aku tak layan jantan lain lah. Kalau kau tak nak layan, kau tak cakap macam tu lah dengan aku. Masa kau dah ada niat. Aku niat je, aku buat tak? Aku buat tak? Senang je Sebab kau fikir cakap. Aku niat je, aku tak buat. Macam tu. Tenang. Macam ni Farhan. Tenang. Tenang Jasmine, tenang Jasmine. Relax. Kau punya fikir apa aku rasa? Aku tak pernah cakap pun aku nak keluar dengan perempuan lain. Kau senang-senang je cakap macam tu Lepas tu kau nak mengamuk kat sini. Farhan, sekarang ni kau bersayang tak dekat Jasmine sebenarnya? Kau ada perasaan sayang tak dengan dia? Kalau dah macam Sabar, kau sabar, diamlah sabar. sial. Relax bro. Kau ada perasaan Aku sayang? tahulah aku nak cakap. Aku ada mulut, sabar. Perkataan tu pun dia susah nak cakap lah. Diam. Okay. Slow. Step by step. Okay. Farhan, boleh bagi jawapan tak Farhan? Dekat depan dia. Aku memang sayang. Tapi hari ke hari aku jadi tahu hati tau dengan perangai dia. Sebab apa? Sebab kau ada orang lain. Itu Kan, je ke kau dalam curang kepala kan? otak kau itu je. Itu sebab dia sebenarnya point dia. Min, kalau kau nak cakap aku ada orang lain, kau ada bukti ke? Kau ada bukti ke? Ada? Saya nak minta izin pihak production untuk bagi saya 2-3 minit keluar semua bukti yang saya ada. Bukti apa, Min? Jap. Saya nak minta izin. Jap. Saya minta, mohon. Jasmine. Kau tak payah buat kecoh lah, Min, kat sini. Kejap. Farhan, kalau kau betul tak takut, kau yakin yang kau tak curang, so kau jangan balas-balas dengan Aku dia. tak takut bro, tapi tak payah nak buat kecoh lah. Kau nak Sekejap. tunjuk apa? Relax Farhan, relax. Tapi aku ada satu soalan. Saya ada satu soalan kan. Korang tak ada communicate ke sebelum ni? Macam teruk sangat kan? Ya. Korang tak pernah communicate ke masa gaduh-gaduh teruk macam ni? Sebab kita orang ni bukan je raja-raja bercinta pun, tapi at least ada communicate lah. Nampak macam Apa tak yang ada kau nak communicate. takutkan? Dari apa yang kami pandang ni, korang tak ada communicate langsung ni. Saya cuma nak minta izin je. Saya takkan buat benda yang langgar perjanjian. Cuma ini saja bukti yang saya Buat ada. lah, Min. Okay, Saya bawa. okay, Min. Okay, before that, first kali kita ada perjanjian dalam kita punya show ni yang kita tak boleh keluar daripada kotak ni. Boleh tak Min explain, Min nak tunjuk apa sebenarnya? Saya cuma nak tunjuk bukti yang saya bawa dekat show ni. Saya bukan nak langgar perjanjian apa semua, tak. Saya cuma nak tunjuk apa yang saya ada sekarang ni. Kejap. Bagi jelas. Jasmine, boleh tak awak cakap dulu? Kita kalau boleh kita nak mengelakkan Kau nak tunjuk apa, sampai Min? keluar-keluar. Betul. Kau nak tunjuk yang kau perfect ke? Boleh. Bagus sangat. Jap. Jasmine, kejap. Relax. Allah. Okay. Tak, dia dengar jantan. Ya. Kalau perempuan okey lagi. Okay, saya minta Min masuk dulu ke dalam boleh tak? Nanti kita bagi phone. Kecoh lah kau. Masuk dalam dulu. Relax. Okay. Dia ada orang tengok.
Macam mana perangai kau sebenar Ini Min dekat mana Min nampak? Saya Sebab kami Kak tengah Iji. baca conversation dia sekarang. Bro, kau Izwan ni siapa bro? Izwan, Izwan siapa? kawan aku. Tapi kawan asal. Macam kau ni. Siapa Izzuan Farhan? Kau ingat aku tak tahu ke? Kau buat apa belakang aku? Jap. Aku bagi phone Kau pada gay ke Farhan? Kejap, sabar. Okay, jap. Macam ni Kejap. Jasmine, sabar Jasmine kejap. Selama ni aku jaga tau. Jaga hubungan ni. Jaga. Okay, Min Apa yang kau dah buat? Min, tarik nafas Min. Jap bro, aku nak kau jawab dengan jujur. Sekarang ni, Izwan ni siapa? Dia lelaki ke perempuan? Sebab nama lelaki ni. Lelaki. Dan kenapa kau macam love dengan dia bro? Like for real lah, kau gay ke apa ni? Cuba kau jujur. Sebab sekarang ni, yang aku tengok tadi, dia ibarat macam kau couple dengan Izwan ni sekarang ni. Ini apa sebenarnya? Boleh explain tak? Dia perlukan explanation daripada kau. Sial lah. Mana kau jumpa, Min? Kau ingat aku bodoh ke? Selama ni aku senyap, aku buat apa? Betul aku cari lah. bukti. Allah tu adil tak? Kau dia nak tunjuk kejap je lah. Bro, Allah nak tunjuk kejap saja, Farhan. dia gay. Kau buat aku macam ni. Bro, kau jujur lah. Kau perasaan kau ke lelaki ke macam mana? Tak tahu bro, aku confused. Aku tak apa sangka Aku dah kau tahu macam hati ni, dengan dia. Farhan. Aku dah tahu hati dengan dia. Sebab tu lah. Jap. Sebab tu lah. Tenang. Jasmine, kejap. Relax, tarik nafas Min, tarik nafas. Ada air kat tepi tu kalau boleh minum Aku dulu. ada hati perasaan tau. Kejap. Aku bukannya bodoh. Min, relax, Min, tarik nafas. kejap. Okay, Farhan, sekarang ni engkau suka dengan lelaki ke atau macam mana? Aku selesa. Kau selesa? Tak, okey, Izwan tu siapa? Izwan nama dia. Izwan. Izwan tu siapa? Izwan tu kawan kerja aku. Oh. Tengok sendirilah chat kau macam mana. Sekarang clear lah kenapa Jasmine jadi macam ni. So maksudnya Min, boleh kita tahu Min simpan rahsia ni dah berapa lama? Lepas sebulan bertunang dengan dia. Dah kantoi. Jasmine pernah bagi tahu kat dia? Tak, dekat sini saja aku nak bongkarkan semua. Weh, ni Aku pun tak barai ada ni. hati dengan kau lah. Kau pergilah. Sabar Jasmine, sabar. Relax. Jap, Farhan. Aku dah tak ada hati dengan kau Farhan, lagi. Farhan, Farhan. kami perlu- Selama ni aku macam orang bodoh. Min, tarik nafas dulu Min. Sekarang ni Orang bagi aku macam gila. Min, tarik nafas, Disebabkan relax. kau. Okay Min, kami tahu benda ni sangat-sangat menyayat hati awak and awak pun dah pegang rahsia ni terlalu lama sampai awak pendam. And kami faham perasaan awak sekarang. Cuma kalau boleh relax, tenang dulu. Boleh Min Okay, relax, tenang. Okay, jadi Farhan, maksudnya sekarang ni engkau ada affair dengan seorang lelaki yang bernama Izwan. Izwan ni siapa? And macam mana kau kenal? And dah berapa lama kau kenal dengan dia? Boleh kau explain sikit tak kalau kau boleh share bro? Sebab benda ni agak berat ni perasaan dia bro. Dia dah bertunang dengan kau ni. Kalau kau cakap tadi yang macam setakat dia cari duit, pendapatan apa semua, benda tu kita faham lah. Tapi ini kau dah cicit dengan lelaki sesama jantina bro. Itu dah sasar salah kat sisi agama Islam. Boleh kau explain sikit tak bro? Aku kenal dia dekat apps yang Apps gay lah. ni. Asal bro, kenapa kau pilih macam ni ya? Okey. Kenapa bro? Kenapa? Cuba explain sikit bro. Sebab benda ni sangat kritikal bro kalau ikutkan. Ini bukan main-mainan ni. Ini sebab dah Bagus. berlawanan agama lah ni. Kau dah mengaku bagus. Aku tak tahu macam mana aku nak cakap, tapi dulu aku dengan lelaki pun aku boleh, dengan perempuan pun aku boleh. Tapi sekarang Kejap. Kau cakap kau bisex lah? Bisexual? yes. Bodoh. Jasmine. Aku bodoh percaya dengan kau, Farhan. Jasmine. Sebelum tu Jasmine tahu tak dia bisexual? Sebelum kenal? Tidak. Kenapa kau tak jujur bro? Sebab aku confused bro, aku tak tahu. Kenapa sampai kau bertunang dengan dia kalau kau confused? Adakah tunang itu adalah untuk wayang kau? Aku cuma nak buktikan yang diri aku ni, yes, aku boleh kahwin dengan perempuan. Tapi bukan makna kau bukti kau still lagi boleh dengan lelaki. Pergi matilah kau. Pergi matilah Farhan, kau dengan bapuk tu. Pergi matilah. Tarik nafas. Aku dah tak nak kau dah. Kau tak faham Min apa yang aku hadap.
Kau Aku ada tak tahu apa yang aku ada selama ni. Aku tak tahu. Aku keliru dengan diri aku sendiri. Pada aku apa yang kurang kau cakap? Kalau aku cakap dekat kau yang aku ni bisex, kau boleh faham ke? Kau okey? Tahu tak kau okey? Kau tengok. Kalau aku cakap dengan kau, kalau aku jujur, Aku yang bodoh percaya dengan kau selama ni. Bodoh. Kalau aku jujur dengan kau sebelum ni, kau boleh terima aku ke sebagai Okey, suami? fine. Kau berambus. Cik, tolong cik. Cik, tolong cik. Saya dah tak nak cik. Tolong. Okey, Saya dah tak nak. Kau berambus. Ya. Faham. Relax. Relax. Macam mana aku nak bagi tahu dia, bro? Relax. Ya, betul. Bro, Sekarang ni dia dah mengaku. macam mana aku nak bagi tahu dia yang aku ni bisex? Okey, Aku tak tahu cara dia, macam mana aku dia nak cakap bukan ni. cara macam mana. Kalau kau bisex daripada awal, kau tak perlu pun kenal dengan dia. Pergi berambus. Aku dah cakap tadi, aku dengan perempuan pun aku boleh, Dah, dengan Cik, lelaki pun apa aku sih? boleh. Tapi Okey. itu kau pentingkan diri, bro. Betul. Sekarang ni kau berpasangan dengan dia. kau berpasangan dengan dia. Dia ibarat kau selfish sekarang ni, bro. Ha. Kenapa kau tak tinggalkan dia? Kau tahu tak, daripada mula kita kat sini kan, mula-mula aku ingat macam, oh mungkin kau ni busy cari duit nak kahwin. So kita semua. support lah kau juga. Ha. Kita rasa benda tu benda betul. And aku faham Dah, kenapa dah, kau cakap dah. dia tantrum. Aku dah tak nak kau dah. Aku dah tak nak. Kau dah tak nak, kau senyap je lah. Kau dah tak nak, kau senyap kat situ. Okey, Min. Kau senyap boleh tak? Senyap. Okey. Lepas ni aku Dah nak bagi wild tahu lah ni semua tu. family kau pasal kau Ha? Semua wild orang lah tak ni. tahu pasal kau kan? Okey, Min. Okey, first Tak pernah kali. aku simpan rahsia kau. Ya, kami faham perasaan Min sekarang. Min memang betul-betul tengah marah. Jadi, untuk pendapat Min rasa setakat mana hubungan Min dengan dia sekarang? Tak ada dah. Tak ada apa dah. Saya dah tak boleh terima dia lagi. Dia boleh berambus. Min, boleh saya tanya tak? Kiranya Min kumpul bukti tu, and then Min memang nak bagi tahu dekat sini lah. Ya. Saya mahu nak perangkap dia datang sini. Tapi Puas Tak hati dedahkan kau, Min. semua Puas hati kasih kau. dia selama ni. Biar semua orang tahu. Biar family dia tahu. Puas ke hati kau, aku tanya? Aku puas. Kau puas kau boleh belah. Relax. Kau belah. Kau bodoh kan aku siapa ni? Okey, relax. Kami faham benda ni sangat-sangat tak boleh terima. Okey, Farhan, untuk pendapat kau macam mana? Adakah kau nak berubah untuk dia ataupun kau rasa kau tak boleh nak fix lagi hubungan kau? Kalau dia tak nak aku, kau ingat aku nak kat dia ke? Tak. Baik aku pergi dekat yang lelaki tu je. Kau Kau pergi. bodoh. Kau Pergi. bodoh kau cakap yang tu. Kau tak Kau boleh tuduh macam tu, aku bro. pula. Even kalau kau tak nak dengan dia pun, takkan kau nak teruskan dengan lelaki. Benda tu dah sah agama Islam salah, bro. Haram, bro, benda tu. And dosa besar, bro. Tak Habis sibuk tu- pasal aku lah. Itu hal aku. Ya, betul. Kami Kau tak nak sibuk lah nak cakap benda tu boleh tak boleh. Dia nak belah, dia belah lah. Dia nak pergi cari lelaki lain, lantak dia lah. Kau tak takut kena HIV ke pun? Tak takut lah. Yelah sebab kau dah ada orang lain kan. Habis kau ingat dah aku dengan jantan lelaki, kau ingat aku main lah. Kau gay. Tak ada Itu je lah perempuan otak lah nak. kau. Tak ada perempuan lah nak lelaki macam kau ni lepas ni. Siapa yang nak gay macam kau? Kau cermin diri kau sikit. Okey, nampak gaya sekarang Kau ni. cakap kau nak belah kan? Belah je lah. Kau bising apa lagi? Weh, Oh, kau Tapi jangan cik- panaskan keadaan lagi. Kau Tak, kena dia- tenang. Maaf Kau cik, tak saya nak dah kat tak nak aku. cakap apa-apa Ya, lagi ya, cik. ya. Ya, Min. betul. Relax, Sekarang ni biar. relation, kau tipu dia. So kau kena faham juga perasaan dia sekarang. Okey, Min. Kau tak boleh apikan lagi. Sekarang ni Mak Ayah Min tahu tak? Belum. Saya belum bagi tahu lagi. Bagi tahu lah. Lepas ni saya akan bagi tahu. Sekarang. Dan saya akan putus dengan dia. Oh, maknanya ini Ni? baru Baru tahu. clear semua benda, Min. Ya. Saya baru bawa bukti semua ni. Memang saya datang sini untuk bongkarkan semua. Jadi Fan, kau boleh stop lah benda ni. Kau nak tinggalkan dia juga. Kau belah. Sabar, Min. Sabar, Jasmine. Kejap. Aku doakan tak ada orang nak dengan kau Farhan.
Kau dah mainkan aku. Kau mainkan perasaan aku. Kau khianat aku. Nampak gaya kita tak boleh nak settlekan benda ni sebab benda ni sangat core. Okey, jap Farhan. Maksudnya dekat sini, engkau punya jiwa dan nurani kau adalah dekat lelaki ke atau macam mana? Sebab benda ni sangat complicated dan kita orang tak boleh nak faham kau sekarang ni. Apa benda yang kau tak faham bro? Tak, sekarang kau jangan marah kita orang. Kita orang cuma nak tahu. Maknanya sekarang ni kau cuma nak dengan lelaki sahaja ke atau macam mana? Aku dah jawab tadi kan. Aku selesa dengan lelaki. Kau nak aku jawab macam mana? Tak bro, kita tanya elok-elok je ni. Kita nak cari jalan penyelesaian ni untuk kau dengan dia, bukan untuk kau seorang. Okey, nafsu aku memang kat lelaki sekarang. Tapi aku tak pernah buat apa-apa pun dengan Kau sure? Tipu. Yes, aku tak pernah buat apa. Aku tak pernah main siap dengan dia. Kau jangan tipu Farhan. Kau jangan tipu. Bro, kau dia dah tunjuk dah kau punya chat dengan lelaki tu bro. Itu chat. Ada ke video aku main? Ada ke? Memang tak ada bukti. Kau tak nak mengaku lagi ke? Okey, sekarang ni kami pun tak boleh nak cakap apa. Apa yang kami boleh cakap daripada side kita orang adalah semoga Tuhan bagi hidayah dekat awak lah Farhan. Sebab benda ni sangat kritikal kalau nak ikutkan bro. Tapi at the first place kau tak perlu mainkan dia kot rasanya. Aku tak ada niat pun nak mainkan dia. Tapi aku tak tahu macam mana aku nak jujur dengan dia. Aku stuck kat situ. Kau tak ada niat kau cakap. Apa dosa kau? Apa dosa aku pada kau, Farhan? Kau tak ada dosa, Min. Yang banyak dosa aku sekarang, Min. Puas hati kau. Bro, kau tak nak berubah kan? Tak jawapan. Aku tak jawab sekarang. Jasmine, andai katalah Farhan boleh berubah, Jasmine nak terima dia lagi tak? Saya tak tahu, Cik. Saya tak tahu. Kami faham perasaan Min kat sini yang paling sakit sebab dapat tahu pasangan Min gay. Cuma kalau boleh Min, kita nak jawapan daripada Min. Min, maknanya Min dah tak nak teruskan hubungan ni? Saya tak nak. Saya minta maaf sangat-sangat. Show ni adalah untuk saya luahkan apa yang saya rasa dan tunjukkan bukti yang saya ada untuk saya putuskan pertunangan dengan dia. Habis tu macam mana? Jasmine nak jujur dengan family dia? Ya, pasti saya akan jumpa family dia. Saya akan jujur dengan family dia. Okay, kejap. Aku akan bongkarkan semua, Farhan. Okay, Min, relax. Okay, so itu adalah Min nak buat lah, nak bagi tahu family lah. Ya, saya akan bagi tahu semua family dan putuskan kau hubungan dia. tak payah nak libatkan family aku, boleh tak? Ini antara aku dengan kau. Yang kau buat aku macam ni, kau tak fikir family-nya. Apa tu? Sabar, Jasmine. Itu aib aku, Min. Aku sayang kau semua. Kalau kau sayang aku, kau tak cerita. Macam bodoh. Sabar Min, tak nafas. Min, aku takkan maafkan kau. Min, sekiranya Min perlukan apa-apa bantuan daripada kat luar sana, Min boleh beritahu kita. Kita boleh salurkan apa-apa bantuan kita boleh buat. Saya minta maaf, saya tak boleh kontrol. Okay, tak apa. Kami faham perasaan Min. Okay, first kali Min, last word lah. Kita nak tahu daripada Min. Apa yang Min nak bagi tahu dekat Farhan dekat sini sekarang? Secara overall, selama Min kenal dengan dia, luahan Min kat dia, and sampai sekarang, apa yang Min nak bagi tahu dekat dia? Apa yang dia buat pada saya memang tak boleh nak maafkan. Saya memang tak boleh nak terima dia lagi. Walaupun dia pernah bahagiakan saya, dia pernah buat saya bahagia walaupun sekejap. Tapi dengan apa yang dia buat pada saya, sekarang ni saya tak boleh terima. Tak apa, saya boleh terima tengah saya. Lepas ni saya tak tahu. Memang saya sayang dia, tapi saya tak boleh terima apa yang dia buat. Farhan, memang kau tak ada langsung teringin nak berubah ke? Itu cara aku untuk aku berubah, bro. Tapi aku gagal. Aku still fail. Aku tak boleh nak paksa diri aku. Dari apa yang kami tengok ni Farhan kan, nampak betul Jasmine sayang kau ni. Ada nafas Min. Kalau perlukan air, ada air kat sebelah tu. Jadi Farhan, apa last word kau untuk dia? Jasmine, aku tahu kau orang yang baik. Kau sangat baik. Aku banyak silap dengan kau. Aku tak jujur dengan kau. Habis kau buat apa? Kau tahu kau salah. Kau bagi aku cakap boleh tak? Sepatutnya Kau bagi aku cakap dulu boleh tak? sepatutnya masa kau buat tu kau fikir.
Jangan lepas kantor baru kau minta maaf. Baru kau rasa menyesal. Okey. Teruskan Farhan. Sabar Jasmine Kita bagi ruang Farhan cakap dulu. Walaupun kau tak maafkan aku tetap maafkan kau, Min. Sebab salah aku sendiri. Silap aku sendiri. Aku doakan kau tak jumpa lagi lelaki macam aku lepas ni. Kenapa pula? Ha? Kau ingat aku tak boleh jumpa orang yang baik? Ha? Laki baik. Banyak lagi lah laki baik. Ha? Aku gay kan? Kau nak jumpa gay. lagi gay lagi ke? Lepas ni? Kau nak jumpa pergilah. lagi? Kau pergi dengan geng kau. Kau pergilah. Aku doakan kau takkan kena dekat anak-anak kau nanti. Apa yang kau buat ke aku ni, aku doakan takkan kena dekat anak-anak kau. Kau dah khianat aku. Relax. Bagi orang lain memang tak ada apa, cik. Memang tak ada apa. Tapi saya yang rasa saya yang tanggung. Faham. So dengan doa kau tu kau puas lah? Bagi orang lain, alah biasalah. Putus tunang biasalah. Tak. Farhan jangan provoke lagi sebab benda ni salah daripada awak bro. Ya, betul. Salah apa? Salah apa bro? Aku yang nak macam ni. Kau tanya lagi salah apa? Yang salah sebab aku tipu dia. Itu salah. Habis tu apa yang kau buat ni betul? Kau rasa betul ke? Yang kau suka lelaki sejenis ni kau rasa betul lah? Aku tak sibuk lah. Itu antara aku dengan Tuhan. Kau sibuk apa? Tapi kita orang dekat Cara dia jawab pun dah tahu kan. Dia macam mana kan. Cara dia jawab pun dah tahu kan. Laki macam ni kena jadi suami. Ha? Tak payahlah. Cari lain lah. Cari lain lah. Kau pergi cari lain lah. Kau nak bising apa? Relax Min, tak sabar. Sabar Jasmine. Okay Min, relax. Kita punya agreement. Rasanya sampai sini je kita punya show this time. And thank you so much kepada mereka stay. And kita nak kena settle apa yang patut dulu. Okay, Min, relax Min. Assalamualaikum.